Walaupun mengalami sakit lutut dan sukar untuk berjalan, pelakon veteran Mak Wan latar 63 tahun tetap meneruskan komitmen dalam bidang lakonan. Mak Wan atau nama sebenarnya Halimatul Sa'diah Muhammad Daud berkata dia perlu menyelesaikan baki penggambaran drama bersiri 20 episod nikmatnya hanya sesaat arahan Izwan Mokhtar yang sudah diterima lebih awal. Katanya sudah terima tawaran berlakon drama bersiri sebelum sakit lutut lagi dan perlu selesaikan dan tunaikan tanggungjawab sebagai pelakon sehingga penggambaran selesai. Tambah Mak Wan menderita sakit lutut kerana pernah terjatuh ketika menunaikan umrah pada 2015. Selain itu, Mak Wan bergantung dengan ubat kerana mengidap pelbagai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, semput dan sakit buah pinggang. Pada masa sama, perlu kuat menempuh semua ujian penyakit ini kerana perlu bekerja meneruskan kelangsungan hidup. Difahamkan Mak Wan tidak mahu menyusahkan 4 anaknya kerana mereka sudah berkeluarga dan ada komitmen sendiri. Terdahulu perkongsian video pendakwa terkenal Abid View yang menziarahi dan menyampaikan sumbangan sepenuh Ramadan kepada Mak Wan mendapat perhatian netizen. Malah rata-rata netizen di ruangan komen turut bersimpati melihat keadaan Mak Wan sukar berjalan kerana menghidap sakit lutut. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun semoga Mak Wan sihat seperti sedia kala dan terus berjaya dalam kerjanya.